Apakah hukum cikgu menghina orang seperti murid? Tak boleh hina orang. Kutuk-kutuk orang jangan. Yang terhina ialah perbuatan maksiat. Sebab tu jasad tubuh badan Firaun itu sempurna. Kerana yang menjadikannya Allah ahsanul khaliqin. Tapi yang hina adalah perbuatannya. Nampak? Innamal musyrikuna najasun. Orang kafir itu najis. Bukan badan dia tak sempurna, tapi pegangan dia tak sempurna. Satu hari ayam berkokok mengganggu seorang laki-laki yang sedang tidur. Laki-laki pun dia maki dia ayam, dia marah. Nanti ayam ni bisi pangan. Nabi kata, la tasubbudik. Jangan kamu maki ayam. Ayam pun jangan marah. Kerana ayam nampak malaikat. Hadis yang lain pula, bila ayam berkokok pada waktu pagi, hendaklah kamu minta kebaikan daripada Allah, kerana ayam melihat datangnya para malaikat. Faham? Bila kita berdoa, malaikat aminkan.